Alat ini digunakan untuk nak menghalau nyamuk seperti yang pernah saya review banyak kali sebelum ni. Manakala yang ini pula digunakan untuk nak merawat kegatalan akibat digigit nyamuk. Jadi hari ni saya nak kongsikan sikit dengan anda tentang Nightcore Bite Healer 10 ni. Okey, dia cara beroperasi simple je. Dia tak menggunakan sebarang ubat-ubatan ataupun bahan kimia. Sebaliknya dia menggunakan konsep pemanasan. Dia ada heating plate dekat sini. Andaikan saya gatal dekat sini, saya onkan benda ni, dia dah panas, kita tekap selama 3 ke 6 saat sahaja. Okey, macam mana nak guna, simple je. Kat sini dia ada 2 button. Katakan saya pilih low dulu Saya tekan, saya hold je sampai merah tu berhenti berkelip. Dia berhenti berkelip, saya tekap terus. Bila saya tekap ni sampai padam, okey, lebih kurang dalam 3 saat dah berlalu. Okey, hilang gatal tu. 3 saat sahaja. Tapi andai kata kegatalan kita rasa agak kuat gatal tu, kita boleh guna yang lama sikit. Okey, kita on balik. Okey, sampai merah tu berhenti berkelip, diikuti dengan lampu biru. Lampu biru 1, 2, 3, tekap. Okey, bila padam keseluruhan semua lampu ni, bermakna lebih kurang 6 saat berlalu. Dalam menu dia bagi tahulah, kalau lampu sampai lampu biru ketiga-tiga menyala tu, lebih kurang 6 saat. Kalau lampu biru 2 je menyala, lebih kurang 5 saat. Lampu biru 1, 4 saat. Kalau lampu merah saja, 3 saat. Dan di sini dia ada 2 button, low ataupun high. Bezanya temperature saja. Low ni temperature lebih kurang dalam 45 darjah Celsius, manakala high ni lebih kurang 50 darjah Celsius. So kita gunakan ni bergantung kepada tahap ketahanan kulit kita, bergantung pada tempat yang kita nak gunakan tu, dan juga bergantung kepada tahap kegatalan kita tu. Apa-apa pun sebelum anda gunakan, baca dulu menu dalam ni. Dia ada bagi tahu jangan gunakan pada tempat yang sensitif seperti muka, berdekatan dengan mata. Jangan gunakan kalau kita ada alergik kulit ataupun alergik terhadap kepanasan, dan ada beberapa lagi lah panduan dalam ni. Okey. Dan benda ni saya dah terima lebih kurang banyak bulan dah. Dah lama dah saya terima, cuma saya tak buat review lagi. Saya terlupa. Jadi hari ni baru saya nak buat dan dia sangat praktikal, Kegatalan tu memang hilang. Kadang tu dengan sekali buat dia hilang. Kadang tu 2 kali saya buat hilang, serta-merta hilang gatal tu. Dan dia sangat ringan. Dia sangat praktikal dan sangat ringan. Anda boleh gantung dia sekali dengan kitchen macam ni So anda boleh gantungkan pada beg boleh, nak sangkut dalam beg boleh, pada seluar boleh. Kalau nak jadikan sebagai kitchen ke. Tapi kalau kitchen tu saya tak sarankan sangat lah, pasal dia berlaga-laga dengan kunci, rosak pula benda ni nanti kan. Dan dia sekali kita cas penuh, dia boleh digunakan kira-kira 100 kali. Okey, sangat praktikal. Dan dia cas menggunakan type C. Itu dia. Tentang harga saya tak pasti, saya tak check harganya. Anda boleh check sendirilah kot. Okey, type je Nightcore Bite Healer 10 ni. Kalau sebelum ni Nightcore dah keluarkan penghalau nyamuk macam-macam model. Ini memang sangat praktikal. Saya selalu bawa setiap kali saya balik kampung apa semua. Dan juga dia punya penghalau nyamuk sekali lah. Dan sekarang ni dikeluarkan alat untuk nak merawat kegatalan. So pada saya memang lengkap lah. Okey, so sekarang tu saja perkongsian daripada saya tentang Nightcore Bite Healer 10 ni. Okey, comel je benda ni Kecil, ringan dan sangat praktikal.